Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Edith, stokis Kokominda daerah Batu Pahat. Jadi hari ini pada 29 hari bulan 12 2013, saya membawa satu testimoni saya sendiri, iaitu adik saya sendiri yang bernama Radin Nur Fakriah binti Radin Kamaluddin. Sebelum ini saya banyak bawa testimoni yang lain, tetapi hari ini saya membawa ahli keluarga saya untuk menceritakan bagaimanakah keberkesanannya apabila beliau minum Kokominda Plus dengan CO Collagen. Okey, nama tadi terangkan sikit. Nama saya Radin Nur Fakriah binti Radin Kamaluddin. Okey, berumur 35 tahun. 35 tahun, bekerja sebagai Nurse kat Hospital Batu Pahat. Okey. Jadi ya, Puan Radin, saya nak tanya, apakah yang mendorong Puan Radin untuk mencuba minuman Kokominda Plus dengan CO Collagen ni? Asalnya Puan Radin ni mengidap penyakit apa? Okey. Terlebih dahulu saya nak bagi tahu lah apa saya kenal Kokominda ni daripada Puan Eri sendirilah. Sebab dia promote dekat orang lain. Mula saya dengar je, saya tak ambil puas sangat. Dan sebelum ni saya ada masalah migraine dengan muka lah. Muka saya memang oily, lepas tu ada pimples. Problem dengan sebab as a medical staff, kalau saya lebih pada perubatan lah. Saya biasa ambil ubat doktor, saya jarang ambil suplemen macam ni lah. Dan bila saya bermula, Puan Eri suruh saya try, jadi saya macam ignore je. Saya kata, untuk apa try suplemen macam ni yang macam tak confident lah. Betul ke benda macam ni boleh reducekan penyakit ke apa ke. Dan bila first saya try satu kotak, saya cuma rasa energetic dulu. Saya tak rasa migraine saya reduce. Dan bila saya sambung lagi beli dengan dia, saya follow dah 3 bulan, saya minum macam tu baru saya dapat rasa. Saya baru perasan migraine saya dah tak ada. Terus saya kalau balik kerja, dalam pukul 4 petang, panas macam tu, saya dah start sakit kepala. Petang saya sakit kepala lah. Saya pula jenis tak boleh ambil painkiller banyak-banyak. Saya boleh makan Panadol je lah, dengan Ponstan dan lain-lain saya tak boleh. Dan saya pun try Kokominda, saya dapat tahu yang migraine saya ni dah tak ada lah. So far dah saya tak kena attack. Sebab tu saya tak nak putus minum Kokominda lagi lah. Dan pasal muka pula, saya perasan ada kawan-kawan tegur lah, muka you nampak better. Macam tu lah. Sebelum ni, apa yang saya tahu memang keadaan muka tu agak teruk berjerawat disebabkan mungkin faktor migraine. Jadi muka tu jerawat terlalu teruk hingga menimbulkan yang kadang-kadang nanah. Jadi pernah tak dapatkan rawatan doktor pakai kulit sebelum ni? Pernah, saya refer dekat HCJB, Johor Bahru. Boleh sebutkan nama doktor pakai kulit tu tak? Dr. T. Dr. K. Dr. T. Dr. T. Jadi sebelum ni Puan Radin disebabkan migraine yang teruk. Bukan migraine, saya refer sebab skin. Yelah, di samping tu ada migraine. Jadi mungkin saraf tu mungkin berkaitan dengan mengganggu sistem kita punya keadaan urat muka kita dan sebagainya lah. Jadi apa yang saya tahu memang beliau mengalami keadaan jerawat yang sangat teruk dan menanah. Jadi refer pada pakar kulit. Jadi apa yang doktor pakar kulit showkan untuk menghilangkan jerawat yang sangat teruk tu? Saya ada makan ubat. Dulu saya pernah ambil satu ubat. Ubat tu memang ubat hormon lah, lebih pada hormon adjustment lah. Sebab biasa masalah kulit kaitan dengan hormon. Saya dah makan ubat tu dan ubat tu memang concentrate lah, tak boleh makan sesuka hati, lagi ubat kuat jugalah. Lepas makan ubat tu, jerawat memang hilang, tapi dia on and off dia akan naik lagi macam tu. Cuma muka tak clear lah, scar tu masih ada, nampak macam tak berapa cantik lah. Sampai start minum collagen ni rasa okey lah. Nampak kesannya. Okey, jadi apa yang saya nak bagi tahu dengan penonton di sana, sebenarnya walaupun saya ini menjual produk Kokominda dan CO Collagen, tapi kadang-kadang adik saya sendiri pada mulanya agak sukar untuk mempercayai minuman Kokominda Plus dan CO Collagen. Jadi bila saya sentiasa tidak pernah berputus asa untuk mengesyorkan bahawa minuman ini adalah minuman sebagai minuman tambahan yang terbaik, jadi hati adik saya mula terbuka lah untuk mencuba minuman Kokominda. Selama berapa bulan Puan Radin ya? Dah 5 bulan. Dah 5 bulan lah Jadi bila minum sekarang alhamdulillah nampak keadaan migraine pun dah okey dah sekarang nampak muka pun sekarang dah nampak licin dah tak macam dulu lah tak perlu nak pergi jumpa pakar kulit, membazir dia pergi pakar kulit jauh-jauh macam tu, betul lah kan nak dapatkan rawatan ni bukan senang kan. Jadi apa yang Puan Radin boleh sarankan pada penonton di luar sana untuk mencuba minuman Kokominda dan CO Collagen? Saya sarankan siapa yang rasa nak try tu jangan waspada lah.
Cuba dulu baru tahu. Cuba dulu baru tahu itu ayat yang mahal. Saya jumpa dalam testimoni saya yang kedua ni Okey, jadi di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Puan Radin. Di samping itu saya mewakili Encik Salim iaitu pengarah urusan Kokominda food industry, iaitu ingin memberi sedikit sagu hati iaitu berbentuk sirup collagen dan 2 kotak Kokominda Plus. Harap teruskan minuman Kokominda ni sebagai minuman yang terbaik. Terima kasih.